Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Naziran Nasir. Okey guys, hari ni aku nak share lah memandangkan ada yang tanya bagaimana cara nak pasang Bluetooth intercom. Jadi biasalah, kalau kita dah beli set Bluetooth ni, dia dah bagi komplit semua lah. Kalau yang macam ni, yang jenis slot dekat tepi helmet. Ada satu yang jenis stiker, tapi aku recommend yang ni sebab lebih kukuh. Pertama sekali, korang kena kenal pasti tempat nak pasang. Kat dalam ni, kalau korang perasan, ada lubang khas untuk letak dia punya speaker ni. Jadi macam mana kita nak set up? Yang mana belum follow lagi aku punya channel, jangan lupa follow. Kita kena tengok kedudukan macam mana nak letak. Dah nampak macam okey lah kan? Kita dah tahu kat sini. Ambil yang jenis klip macam ni, kita just masuk je. Tolak sehabis yang boleh. Lepas dah pasang klip ni, kita just masuk dulu. Ni, wire dekat bawah ni. Korang tengok ni, speaker yang paling dekat. Yang paling dekat dengan intercom ni, yang mana? Kalau sebelah ni, warna dia belah kiri. Jadi macam mana nak masuk? Biasanya kebanyakan topi dia punya design dia sama je. Dia ada klip macam ni, kita just buka je. Buka macam ni. Lepas tu, yang ni, dia ada bagi stiker 3M. Kita cabut stiker, lepas tu kita letak. Korang boleh nampak ke? Kalau tak nampak, bawa-bawa nampak je lah. Wire ni aku rasa tak kisah sangat lah belah mana, janji kita punya speaker ni betul-betul dia boleh pegang. Jangan ada macam longgar apa semua. Untuk mic ni, letak je depan ni. Speaker yang panjang ni, kat sini kan, kat dalam ni dia ada kain kan. Korang cabut je klip dulu. Masukkan dia punya wire ni. Wire untuk speaker belah kanan. Lepas kita dah letak wire, macam ni dah okey dah. Korang just klip je, tutup balik. Okay, untuk speaker ni macam biasalah, kita letak dekat bahagian mulut. Okey, untuk wire ni korang just selit-selit je lah. Dan jangan bagi dia menghalang speaker. Korang alih-alih lah sikit. Ni dah settle dah. Kalau tak nampak, sorry lah. Kita just tunjuk yang senang-senang je. Okay, untuk wire ni korang tengok lah. Kalau korang letak macam ni pun boleh juga, tak masalah. Janji. Lepas tu selit-selit je. Selit-selit bagi nampak kemas. Untuk bahagian kanan pula, sebab korang dah tarik daripada dalam tu kan, macam biasa juga, korang pakai lekatkan stiker dekat speaker belah kanan pula. Lepas tu, kat belah kanan pun sama juga. Dia ada tempat untuk letak speaker. Jadi korang just masukkan je. Okay, lepas tu, lekatkan je. Korang tengok-tengok lah sikit. Kedudukan tu biar stable. Untuk wire ni, korang just letak je dekat belakang tu. Jadi dia dah tersorok dah. Okay, dah siap dah. Nampak tak? Tak nampak wire dah sebab kita dah letak dekat belakang padding ni. Jadi dah perfect. Dah boleh mula untuk ride. Okey, aku beli intercom jenis Western T2. Dia punya kelebihan dia senang nak borak-borak je lah. Aku just nak bagi tahu je, dia boleh connect untuk 2 orang je. Dan dia boleh pergi sejauh 50 meter. Jadi kalau kita nak ride, nak bonceng dengan anak ke, dengan kita punya pasangan pun, yang ni sudah cukup ataupun memadai. Kita nak pakai intercom ni, salah satunya nak jawab call boleh, nak dengar muzik pun boleh. Lepas tu nak borak-borak lah. Tak nak bagi partner kita dekat belakang ni bosan ke, ataupun kita tak perlu nak jerit-jerit. Nak paling belakang masa kita nak cakap tu. Kita just pakai intercom je. Harapnya korang dapat lah dengan apa yang aku terangkan. Untuk nak cabut dia punya intercom, contohlah kalau kita ride kan, biasanya kita letak helmet. Jadi yang ni, kebiasaannya dia akan terdedah. Jadi macam mana korang nak cabut dengan mudah? Dia senang je. Korang cabut je dekat sini. Lepas tu tarik je slot. Nak masuk balik macam biasa juga. Just masukkan. Lepas tu masukkan kabel. Itu je. Memang sangat-sangat senang. Korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa support, follow, subscribe aku punya channel. Terima kasih kerana menonton.